Kadi. Okay, dengar elok-elok. Kenapa kita harus cari guru-guru tasawuf? Sebab guru-guru tasawuf yang dapat ajar kita macam mana nak mencuci hati kita dengan zikirullah. Kerana guru-guru tasawuf yang mursyid yang dapat membantu kita untuk mengajar kita macam mana nak bersihkan hati. Okey, Kadir dan semua dengar. Abang ni kasih tip lagi. Tip lah. Abang ni bukan ajar, kasih tip. Abang ni tak boleh ajar. Sebab abang ni kat Singapura tak ada ERS. Bermandangan kita kopi-kopi ni kadang-kadang dia terkeluar sikit. Okey lah. Share. Ni kata share ilmu. Bukan mengajar. Abang ni pun bukan guru tasawuf. Orang suruh ajar pun abang ni tak boleh. Sebab kita ada undang. Okey. Abang ni kasih tip apa ni? Okey, bagi anak-anak muda kita semua lah, tak ada kena-mengena Yang abang ni tengok orang buat TikTok live, yang anak-anak muda kita yang ada bertatu, yang dah ada bertatu pun yang dah balik umrah, orang sponsor ataupun dah pergi haji. Anak-anak muda kita nak sampaikan dakwah bagus. Tapi Abang Nordin kasih tip lah macam mana arwah guru Abang Nordin dulu kat kampung and armah tak boleh ajar Okay, bagi siapa-siapa zaman sekarang, zaman dulu Abang Nordin kena arwah guru Abang Nordin cakap apa tahu, kadang-kadang kita nak kena muhasabah diri kita sendiri dekat mana tahu, dekat cermin. Okay, sekarang Abang Nordin kasih tip untuk anak-anak muda yang bertatu, yang bertindik, yang tak bertindik, yang tak bertatu pun, yang berdakwah, nak berdakwah pasal apa ni? Hukum-hukum kan. Kalau orang komen ke apa kat TikTok sekarang, orang kasih tip lah, orang ni tak pandai. Kalau orang kasih tip kan, yang apa ni, hater semua berbual bukan-bukan, korang dah apa ni, dah menyampaikan apa dakwah, habis budak-budak ni kadang-kadang budak-budak muda, budak-budak nakal kadang-kadang sengaja kacau nak sakit hati korang kan. Korang yang tunjuk korang punya apa tau, korang punya sifat amarah tu masih ada lagi. Sebab tu Abang Nordin cakap, kalau sifat kita sendiri, amarah kita ni masih marah-marah lagi, walaupun kita berjanggut panjang, pakai jubah, pakai songkok, bermana hati kita belum lagi apa ni, belum lagi ikut sunnah babe. Kita tengok Nabi mana ada marah-marah. Nabi sampaikan dakwah pun dengan hikmah, bijaksana. Jadi sekarang kita dah sosial media ni kan, anak-anak muda kita yang maaf kata menjaga kawan dia baru keluar pada prison semua kan. Sebab diorang dekat dalam apa ni prison, diorang kita benar-benar bertekak pasal agama lah. Diorang cakap, diorang cerita abang ni tahu geli hati lah kan. Jadi abang ni cakap diorang lagi abang nak sampai kat TikTok ni semua ni, yang bikin live wall, yang korang nak sampaikan dakwah bagus, abang ni salute korang. Tapi kadang-kadang kita berbual ni, dulu abang ni bayangan guru tasawuf kan, kadang-kadang nak kena berbual kat cermin macam orang gila babe. Sekarang ni social media yang korang buat live ni, yang Abang Nordin sekarang buat pun macam cermin. Korang nampak muka korang tau, reflect muka. Jadi apabila korang nak marah, korang muhasabah diri sendiri cepat-cepat. Gini ke aku nak sampaikan dakwah, orang tegur sikit aku dah nak melanting. Macam mana aku nak sampaikan dakwah? Jadi orang tengok kita nak sampai dakwah, kita marah-marah, pampum. Jadi orang yang tengok ni worldwide ni kan, TikTok kan worldwide. Dia tengok apa ni budak ni nak sampaikan dakwah, habis tu orang tegur sikit melenting-lenting, nak ajak gaduh, maki mak bapak orang. Jadi Abang Nordin ni kira sebagai orang tua lah, dah Abang Nordin dah tua. Yang korang masih muda baru belajar ni belajar hukum-hukum ni semua kan. Cari guru-guru tasawuf, macam mana nak bersihkan hati kita. Selalu macam ni cakap, zaman Nabi dulu Mi'raj, Nabi cuci hati dia dengan apa? Air Zam-Zam. Kita sekarang cari guru tasawuf
cuci hati kita dengan apa? Dengan zikirullah. Guru musik yang tahulah. Abang ni cuma sampaikan lah. Lagi sekali abang ni pesan siapa yang bikin TikTok ni kan, pergi cari guru tasawuf, minta ijazah zikir, cucikan hati korang dengan zikir. Sambil live, hati tu masih hidup Allah, Allah. Sebab tu abang ni selalu kalau kan buat live selalu abang ni suruh apa? Tap-tap Allah, Allah. Itulah cara-cara macam mana guru-guru tasawuf yang ajar abang ni, macam mana yang boleh dapat ingatkan kita kepada Allah. Walaupun kita berbual, kita dapat ingatkan diri kita sendiri dengan Allah. Sebab tu abang ni kalau buat live ke apa kan, kalau korang nak berdakwah, korang jangan malu-malu babe. Sambil korang berbuat live ni, tap Allah, Allah, Allah. Jadi orang yang tengok pun nak kacau korang, oh dorang pun apa, nak kacau pun, oh ya Allah, aku nak kena banyak zikir juga. Gitu macam lah. Abang ni semua sampaikan lah. Sebab abang ni TikTok tengok budak-budak muda ni yang bertatu, yang baru balik umrah, bertatu, orang sponsor kan. Jangan marah-marah. Nak berdakwah dengan ihsan. Macam mana dapat bawa orang menuju mendekatkan diri dengan Allah. Abang ni salute korang bagus berdakwah, tapi orang tegur sikit, cepat-cepat istighfar, astagfirullahalazim, matikan bisikan iblis. Jangan orang tegur sikit je kapur melenting, dah cerita lain. Daripada dakwah dah jadi cerita lain. Lepas tu apa? Last gaduh. Betul tak? All in mindset, babe. Jangan terpengaruh bisikan iblis. Okay? Sebab selalu mana cakap, iblis tak tidur, babe. Dia akan sesatkan anak cucu Adam. Terutama sekali anak cucu Adam yang dah berumah tangga. Dia akan buat hingga bercerai. Selalu quote word abang dia ingatkan anak muda, suami sayanglah isteri, isteri sayanglah suami, isteri and suami sayanglah anak-anak korang, didik sampai besar, kasih sekolah, kasih maju, anak-anak pula dah maju, jangan lupa mak bapak. Okay? Hidup ni macam recycle, seperti roda. Lepas tu anak-anak pula kahwin, dapat anak, anak dapat anak pula kahwin. Gitulah seterusnya sampailah kiamat. Okay. Kalau ilmunya munafat ni kan, abang ni buat selalu abang ni akan post kat social media. Jadi semua tahu, anak abang ni tahu, cucu abang ni tahu, dan generation akan datang tahu, insya-Allah. Okay? You all take care, stay safe, love you. Pam. Ciao. Ini adalah makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikenal sebagai salah satu tokoh sufi terkemuka dalam sejarah Islam, memiliki makam yang menjadi tujuan ziarah penting di Baghdad. Beliau terkenal karena ajaran-ajarannya yang mendalam tentang tasawuf dan kebijaksanaan spiritual. Makamnya yang terletak di Baghdad, Irak, sering dikunjungi oleh jutaan orang dari seluruh dunia, Masya Allah.